Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami iaitu podcast Berani Bersuara. Di mana hari ini kami akan bincangkan tentang isu yang agak hangat iaitu isu buli. Saya host pertama anda iaitu Akmal. Dan saya host kedua iaitu Adam Irfan. Dan hari ni kita ada invite satu guest daripada Universiti Utara Malaysia sendiri, which is kaunselor pelatih di Inasi Semaybank kalau tak silap teman. Okay. So kita akan kupas sikit tentang isu yang sangat hangat yang mana orang selalu bincangkan, orang selalu netizen selalu post dekat TikTok, Facebook bagai. Okay. Contoh macam hari tu ada kes terbaru which is kes Zara Kairina pun tentang bully. So kita nak kupas sedikit sebanyak tentang bully ni untuk kita dapatkan informasi lebih lanjut dengan pasal kes ni. Okay, so tanpa buang masa, kita jemputlah kita punya guest untuk perkenalkan diri sedikit tentang diri dia, and then kita boleh start kupas lah kot pasal isu ni, teman. Okay, baik, saya Elia, kaunselor pelatih daripada Inasi Semaybank di Universiti Utara Malaysia. Sedang belajar juga dekat sini juga, mengambil course Education Counselling, currently semester 7 lah. Okay, sepanjang dia menjadi seorang pelatih kaunselor ni, pengalaman dia menjadi seorang pelatih ni, sejauh manakah serius tentang isu bully ni dalam kalangan pelajar ni? Kalau daripada segi umum, kita tengok sebenarnya isu ni dia ada pelbagai aspek lah. Kita tahu ada emosi, fizikal, benda tu affect secara psikologi lah kan. Tapi kalau mungkin kita pernah handle, fizikal tu tak lah. Sebab fizikal kalau dah sampai masuk ke tahap fizikal, itu dah di luar bidang kita. So yang kita boleh tolong ataupun apa ni, kita pernah libatkan diri mungkin daripada segi psikologi lah. Maksudnya dia affect mental seseorang tu, kesan dia kepada mental. Okay, so kalau macam Ilya cakap tadi, Ilya pernah tolong ni kan, macam Ilya sebagai kaunselor sila orang pernah bercerita tentang bully apa semua tu. So daripada diri Ilya sendiri, pernah tak mengalami situasi bully ni kalau di sekolah ataupun di universiti? Tak pun nampak ke orang ni? Kalau sendiri tu tak pernah lah, tapi daripada segi menyaksikan kawan sendiri tu pernah lah. Contoh dari sini? Macam di Pulau Kan macam tu. Sebenarnya di Pulau Kan tu pun one aspect of the bully jugalah. Mungkin masa kita kecil kita tak nampak benda tu serius kan. Kita cuma cakap macam tak nak kawan dengan dia, jangan kawan dengan dia kan. Tapi kalau kita makin membesar, kita akan tengok benda tu sebenarnya one form atau one aspect of bully jugalah. Sekarang tanpa kita sedar pun kita pernah juga. Ya, betul tu. Kita mungkin pernah membuli juga kadang-kadang. Okay, so kadang-kadang kita tak sedar apakah betul bully yang, contoh macam kita tak sedar pun yang kita bully. Contoh macam dari segi perkataan orang tu mengejek tu. Betul tu. Contoh macam yang mungkin masa sekolah dulu kita nampak benda tu banyak main, tapi main nama bapak. Nama. Betul. Macam tu lah. Macam mungkin kita nampak benda Macam tu kelakar. macam kelakar lah, main nama bapak dia, panggil orang tu based on nama bapak kan. Tapi kalau budak tu tak suka, maka benda tu dah jadilah satu bully. Macam di Pulau Kan, benda tu macam biasa, kita cakap jangan kawan dengan dia kan. Tapi budak tu dapat kesan daripada segi mental diorang. Mesti diorang rasa terpencil, diorang punya perasaan rasa diabaikan. Jadi benda tu dah jadi pada satu aspek bully lah. Bukan gurauan. Bukan gurauan. Takat Ilya sebagai kaunselor pelatih, ada berapa banyak kes yang Ilya pernah orang datang untuk konsult dengan Ilya ke? Berapa banyak kes yang dah berkaitan dengan bully? Setakat ni mungkin satu je lah, sebab kes kita dekat tingkat universiti ni, kita tak banyak kes bully yang mereka datang dekat kita macam tu. Kebanyakannya kes kalau bully ni mereka datang kepada orang-orang yang lebih higher up daripada kita lah. Contoh macam tu, kalau yang pelajar yang datang dekat kita, kes bully yang macam kita cakap tu lah. Dari segi emosi, mereka datang rasa macam dipulaukan, rasa macam ditolak oleh kawan-kawan, rasa macam tu je lah. Pernah tak waktu zaman sekolah dulu, kira daripada sekolah menengah yang asrama ataupun sekolah harian? Sekolah asrama dan harian. Oh, dua-dua ada? Ya, so betul. Daripada sekolah-sekolah tu pernah tak insiden bully yang kritikal yang menyebabkan orang tu sampai pindah sekolah ataupun yang sampai ada kes ke apa semua tu? Ada sebenarnya. Kalau sebab kita ada pihak perempuan dan pihak lelaki asrama, aspura kan. Kalau dari kita biasa dengar daripada set aspura ni, bully dia sebenarnya teruk. Yang biasa kita dengar pukul lah kan, fizikal. Tapi yang biasa kita tak dengar, tapi kita dengar daripada kawan kita punya mulut sendiri,
bully sexual harassment. Biasa target mereka budak lelaki yang lembut. Mereka harass budak-budak macam tu lah. Tapi kalau daripada Aspuri pula, perempuan. Jadi perempuan ni jarang main fizikal sebenarnya. Dia main mental sebenarnya. Dia macam membuli, memfitnah, mempulaukan kawan tu, tak kawan sana, tak kawan sini. Diorang ajak yang ni AJ sana, AJ sini. Itu daripada segi Aspuri lah. So bully ni kuat lah sebenarnya dalam asrama tu, macam rooted lah dekat situ. So kalau daripada segi pelajar-pelajar sendiri kan, so bila diorang kena bully tu, apa je yang diorang buat sebenarnya? Ada yang selalu kita dengar ada yang diam, ada yang menyendiri kan. Tapi ada tak yang macam dia berani dia nak lawan balik ke, ataupun dia bersuara sendiri ke macam? Ada pelajar yang bersuara, ada pelajar yang diam juga. Sebab benda tu kalau macam daripada pihak lelaki kan, diorang mungkin anggap benda tu macam biasa ni kena pukul, sebab diorang rasa benda tu kuatkan diorang macam tu. Tapi pernah jadi kes sampai polis datang sebab mangsa tu sampai kaki dia tempang yang tempang setelah sampai macam tu lah. Sebab tu teruk sangat. Dan kudus tu dekat dia juga sebab dia berani menyuarakan benda tu. Sebab maksudnya terlampau teruk lah. Dia berani sebab dia tak buat benda apa-apa dan dia kena bully. Kalau macam yang lain, ada yang berani bersuara sebab kadang-kadang mereka tak bersendirian. Diorang ada kena dengan kawan-kawan sekali kan. So dia dengan kawan dia dapat support system daripada orang sekeliling. Diorang beranilah menyuarakan. Tapi ada juga yang diam lah sebab mungkin 30 lawan 1 macam tu. Sebab yang diam ni diorang takut lagi teruk lah kena. Ya betul-betul, sebab takut kalau tak ada tindakan yang dia ambil, so nanti asrama dismiss benda tu. So later on dia boleh kena lagi teruk. Sebab asrama pun kadang-kadang diorang nak jaga nama asrama. Ya betul-betul sangat. Diorang nak tutup kes tu, so diorang macam tak ambil berat sangat pasal kes macam ni. And Ilya rasa sepanjang Ilya jadi pelatih ni, kenapa seseorang tu jadi seorang pembuli? Apa yang mendorong mereka jadi seorang pembuli? Dia pelbagai aspek, daripada segi family, daripada segi dia punya minda sendiri juga, daripada segi emosi dia semua, mental dia. Contoh kalau daripada segi family, mungkin dia membesar dengan cara menunjukkan kasih sayang macam tu. Ataupun dia membesar, dia tengok violence dalam family tu sesuatu yang biasa. Dia rasa benda tu biasa dan dia rasa kita boleh buat dekat luar juga. Lagi satu, mungkin dia adalah mangsa buli sendiri. Kita mungkin pernah dengar benda ni. Dia adalah seorang mangsa buli untuk menunjukkan dia dominan, untuk menunjukkan dia kuat. Jadi dia membuli juga. Macam tu lah. Kebanyakan pembuli ni ada masalah dia orang juga. Betul tu sebenarnya. Tapi yang paling teruk mungkin yang membuli tanpa sebab lah. Saja-saja buli tu paling teruk lah mungkin. Mungkin ada masalah dalaman. Yang tu kalau kita tanya kenapa buli pun dia kata macam saja sebab suka. Jadi trend kot. Ya betul mungkin. Sebab dia orang rasa benda tu nak nampak hebat, nak nampak gempak. Itu lagi satu punca kenapa orang membuli tu lah. Okay, so macam saya dulu pun daripada sekolah menengah, sekolah asrama kan. So macam dulu netizen dia banyak mempersoalkan. Zaman dulu okey je benda bully ni. Dia macam kita nak ajar orang-orang untuk jadi kuat semua kan. Zaman sekarang ni Gen Z lemah, Gen Z lembek semua kan. And then waktu zaman saya pun kita orang ada kes-kes bully semua tu ada kat sekolah. Tapi orang bila kena tu, diorang tak mempersoalkan, diorang tak report, tak apa semua kan. Sampai benda tu kantoi sendiri. Macam contoh, ada satu kes ni, budak tu dibuli, budak tu disettle di asrama kan. Then, kena panjat itu sambil orang baling slipper. Dia panjat dinding, lepas tu orang baling slipper dekat dia. Lepas tu dia kena push up, kena tendang, kena tu semua tu. Tapi dia tak bersuara, dia tahu benda tu dia ada buat salah ke semua kan. Tapi sampai satu masa bila dia pergi hospital, dia tiba kantoi dengan doktor. So doktor sendiri yang bagi tahu dekat parents, dekat cikgu-cikgu sampai kes tu jadi besar lah kan. Tapi pendapat Ilya sendiri lah kan. Kenapa orang atau pelajar yang dibuli ni, diorang tak berani nak menyuarakan kenapa diorang dibuli dan kenapa diorang dibuli dan sebab apa diorang dibuli tu? Kita kupas balik kepada yang awal tadi sikit dulu. Kenapa diorang kata dulu benda tu biasa tapi sekarang tak biasa. Dia back kepada awareness lah. Sebab mungkin dulu benda ni tak banyak awareness pasal bully. Kalau ada pun diorang anggap yang macam itulah biasa. Diorang anggap kekerasan tu mendewasakan seseorang. Kalau kita pukul, budak tu akan membesar menjadi orang yang baik. Contohnya begitulah. Tapi kalau kita tengok sekarang,
Sebab kan dia bawa benda tu daripada generasi ke generasi. Diorang tak pernah nak potong benda tu. Sebab tu benda tu sampai ke sekarang. Jadi budak yang dipukul sekarang pun anggap benda tu biasa. Yang dibuli sekarang pun menganggap benda tu biasa. Dia anggap bila dia dah besar sikit nanti benda ni akan datangkan kebaikan dekat dia lah. Contohnya. So, kenapa mangsa tak berani pula? Sebab dia takut benda tu backfire dekat dia balik lah. Tu satu. Mungkin sebab takut kalau dia dia ambil tindakan, dia report, tindakan dia akan diremehkan. Sebab dekat kita tak boleh nak deny lah, sistem dekat Malaysia ni masih lagi lemah bab bully. Kalau kita pergi buat report ke apa-apa, masih ada lagi pihak-pihak yang tak percaya pasal benda ni. Ataupun di dismiss. Dia anggap benda ni gaduh biasa antara kawan dengan kawan. Jadi bila dia dah bully, dia dah buat report, dia punya report di dismiss, lepas tu nanti pembuli tu akan cari dia balik. Mungkin sebelum ni dia kena lempang, sekarang dia kena tumbuk macam tu, makin teruk lah. So, pertama sekali dia takut lah sebenarnya. Nombor satu takut dengan nombor dua dia punya pandangan. Mungkin dia anggap benda tu baik untuk dia. Okay, kalau macam kan ada orang yang bully dia akan diam. Dia tak akan bagi tahu sesiapa. And then macam mana kita nak tahu orang tu dibuli kalau dia tak bagi tahu dari segi emosi dia macam mana? Atau kita tak boleh tahu? Kita boleh tengok perubahan pada seseorang tu. Contohnya kalau daripada segi fizikal kita boleh tengok lah kan. Emosi ni mungkin sebelum ni banyak bercakap, tiba-tiba dia diam. Jadi dekat situ datanglah tugas kita sebagai kaunselor. Kalau dekat sekolah, kaunselor perlu prihatin dekat pelajar lah. Sebab kaunselor dekat sekolah, diorang punya target diorang sendiri, target dengan tugas diorang sendiri. Diorang tengok budak, diorang kenal pelajar mereka. Jadi kalau diorang dah kenal, diorang macam one day dia tengok budak ni diam semacam. So dia akan tarik budak ni, dia akan panggil. Kenapa? Ada masalah apa-apa ke? Tu yang pertama lah. Lagi satu mungkin environment sekeliling. Kita perlukan orang-orang sekeliling untuk bagi tahu kita juga. Ada kes sana, ada kes sini. Mungkin dia ni kena bully kot. Dan kita kena peka dengan rumah, fitnah-fitnah sekeliling. Macam tu lah. Betul. Okay, sebagai seorang kaunselor, apakah insiden kes bully yang kerap dilaporkan dalam kalangan pelajar? Contoh macam pukul ke? Pukul lah. Kalau lelaki pukul lah. Kalau lelaki pukul lah. Kalau perempuan, diorang suka fitnah each other. Diorang suka ngumpat-ngumpat sana, ngumpat sini. Kira besar sebenarnya. Lagi-lagi part ngumpat tu kan. Sebab ngumpat tu, belum tentu benda dia cakap tu betul. Kalau betul pun, tak perlu cakap pula untuk sebar-sebarkan dekat orang kan. Sebab benda tu menjatuhkan air muka pelajar tersebut. Dah jadi kes bully dah. Okay, so kalau dekat universiti ataupun dekat sekolah-sekolah lah kan, so kebanyakannya ada kelab-kelab persatuan ataupun unit-unit yang ada pelajar-pelajar join semua tu kan. So daripada kelab-kelab dan persatuan tu pun ada tak kes-kes bully macam tu? Contoh macam diorang waktu dalam kalau kita tengok dalam contoh di Universiti Utara Malaysia sendiri ada Palapis, Pososis semua tu kan. So ada dengar-dengar daripada diorang juga kata dalam tu keras. Okay? Kita nak masuk Palapis ni kena mental kuat semua tu kan. So tapi daripada segi-segi benda kelab lain tu ada juga tak? Macam kalau contoh diorang join setakat sukan ataupun kelab-kelab biasa, kelab setakat gambar ke semua tu, ada juga tak orang report benda tu? Kalau Palapis kita tahulah diorang main kekerasan kan. Yang kita pernah dengar sekalipun insiden bully kita pernah dengar daripada Palapis pun macam baru-baru ni ada kes kena bully juga dalam Palapis. Tapi bukan lelaki, perempuan. Macam tu lah. So yang tu melibatkan kekerasan. Kita expect perempuan biasa tak mainlah kekerasan kan. Tapi perempuan dalam Palapis mungkin berbeza sikit. So diorang kekerasan juga. Dapat report sampai lebam sana, lebam sini macam tu lah. Kalau dalam kelab-kelab, kekerasan tu kurang. Sebab memang tak pernah dengar lagi lah kan. Tapi more kepada secara emosi lah. Maksudnya diorang macam dia mengganggu emosi kat orang. Betul tu. Diorang contoh diorang kata buat ni tak betul. Diorang ada different form lah untuk ganggu emosi dia. Maksudnya benda tu tak ada apa-apa pun tapi dia akan buat sampai mengganggu emosi budak tu. Okay, contoh kalau macam tu kan, kita cakap pasal emosi lah kan, pasal mental health pula kan. So, macam mana bully ni, dia sebenarnya macam mana dia bagi kesan dekat mental health orang-orang ni? Dia bergantung macam mana penerimaan seseorang yang dibuli tu. Kalau kita tengok daripada segi aspek yang pertama, kita tengok
mangsa ni dipukul. Lepas tu bila dia dipukul, contoh dia kena pukul dekat bahagian muka atau bahagian yang boleh nampak dekat luaran dia kan. So mungkin bila dia keluar, dia rasa dia tak, dia insecure, yes. Dia tak confident dengan badan dia bila dia nak keluar. Lepas tu, mulalah rasa dekat situ mental health tu akan datang, masalah mental dia akan mula muncul lah. Kalau daripada segi percakapan kan, masalah macam tu, apa yang kita cakap ni, apa yang hari-hari yang kita cakap ni sentiasa memberi efek kepada orang sekeliling. So, bila kita contoh kita bully, kita ada pembuli cakap budak ni tak cantik lah, kau ni masalah lah, kenapa kau macam ni, macam tu kan. Contoh pernah nampak lah sendiri, kawan kita kena lah kan, macam ada orang ni, mungkin kat mata bukanlah masalah bully, tapi kalau tengok kan, bila dia cakap benda tu keluar jadi bully jugalah. Dia kata, kau ni mana kening kau? Tak ada kening, benda tu macam kelakar kan. Tapi next day kawan tu sendiri macam, aku tak ada kening ke weh, nampak tak? Sikit je benda tu, tapi benda tu bagi efek sampai ke sekarang. Benda tu berlaku masa semester berapa? 2, 3. Tapi sampai hari ni kawan tu macam, aku tak ada kening tu, macam tu, macam, Dia insecure dengan diri dia. Ya betul tu. Kalau macam tu, mu kepada insecure, dia tak yakin dengan diri dia. Lepas tu, dia akan rasa keseorangan, kesunyian. Sebab dia rasa, aku seorang je yang kena. Kenapa orang lain tak kena benda macam ni? Dia tak adalah mendoakan orang lain kena. Tapi dia terfikir, apa masalah atau apa salah dekat diri aku yang menyebabkan aku seorang je yang kena benda ni. Macam tu. So kalau tadi tu kita tengok daripada dalam universiti ataupun daripada sekolah kan. So macam ada juga isu hari tu dekat TikTok, dekat Facebook semua tu, ada satu brand yang bully pekerja-pekerja dia. Maksudnya brand tu brand besar tapi dia membuli pekerja-pekerja, staff-staff dia, bos dia membuli lah kan. So daripada pendapat Ilya sendiri kan, adakah benda tu normal sebagai seorang pekerja bawahan, contoh dia intern, dia baru masuk dan dia dibuli, ataupun benda tu sebenarnya tak normal, benda tu tak patut dibuat pun sebenarnya? Bully ni kita tengok kat mana-mana sebenarnya kan. So bully dekat workplace pun satu benda yang real juga. Memang wujud. Lepas tu macam biasa lah, kita tahu yang paling bawah dekat satu syarikat intern lah. Biasa kalau baru masuk diorang lah kan, biasa kena disuruh buat tu, buat ni kan. Benda tu tak patut berlaku sepatutnya dekat mana-mana sekalipun. Dekat workplace pun lagi lah tak patut. Sebab patutnya dekat workplace ni orangnya dah matang. Dah boleh berfikir apa betul, apa salah. Tapi kenapa diorang masih lagi nak membuli? Macam tu lah. Itu masalah dia dekat pekerja-pekerja dekat sana lah. Okay, kalau tadi kita tengok ada bully dekat sekolah, yang tadi kerja. Ilya rasa dekat peringkat universiti ni, diorang masih lagi kes bully ni dekat peringkat universiti? Ada. Kalau dia dari segi yang macam mana? Mental juga ke atau ada pukul-pukul juga? Semua aspek ada. Ya betul tu. Sebab macam mungkin kat sekolah kita tengok fizikal sikit-sikit kan. Tapi bila dia dah makin besar, benda tu boleh makin teruk. Macam tu lah. Lepas tu kalau daripada segi mental pun sama je macam tu. Benda tu memang wujud daripada dulu sampai sekarang. Cuma dia makin dia membesar, makin teruk kadang-kadang dia punya bully tu. Itulah dia. Bully ni dia kira macam tradisi lah. Sebab saya ada juga seorang kawan Tafiz. Tafiz ni seperti yang kita tahu, dia orang belajar agama, Al-Quran semua. And kebanyakannya yang problem-problem dari zaman sekolah ni, mak bapak dia angkat hantar ke sekolah Tafiz. Dan kawan saya cakap, bully ni kira macam normal kat sana. Betul tu. And diorang takkan bagi tahu ustaz diorang sebab diorang akan kena lebih teruk. And Ilya rasa apakah cara untuk mengatasi bully ni? Even dekat Tafiz pun ada podcast bully ni. Antara yang pertama, family kena bagi support system yang betul-betul lah. Contoh macam, betul lah macam kita tengok kan, pasal Tafiz ni sebenarnya memang banyak kita dengar dah benda tu. Sebab ada family members bagi Tafiz juga. Tapi yang harian, dia ada harian dengan asrama kan. Lepas tu, family dia nak suruh masuk asrama. So, saya cakap lah, fikir balik betul-betul, check background dulu macam mana. Sebab, once dah masuk asrama ni, sekolah harian dah ada bully dah. Asrama kadang-kadang double, triple dia punya bully tu. So, saya selalu cakap dengan dia, kalau pergi sekolah tu ada orang bully ke apa, bagi tahu. Sebab kita boleh ambil tindakan dengan lebih awal. Macam tu lah. Itu antara, pertama sekali family patut notice apa perkembangan anak tu sendiri. Kalau dia nampak anak tu hari ni pergi sekolah, suka pergi sekolah, tiba-tiba one day tu tak suka pergi sekolah kan. Dia rasa dia tak nak pergi sekolah, kita kena notice kenapa anak kita tak nak pergi sekolah. Kita kena check balik. Sebab kadang-kadang, bully ni bukan antara student dengan student. Cikgu pun bully pelajar. Betul. Itu satulah. Nombor 2,
macam mana kita nak atasi, kita kena tingkatkan lagi awareness, saluran yang betul, macam mana nak tunjuk, macam mana nak bantu pelajar. Contohnya kalau diorang kena bully, dekat siapa diorang patut pergi. Macam tu. Dan kena tingkatkan juga jenis bully. Macam kita cakap tadi lah, mungkin diorang rasa main nama bapak tu bukan bully kan. Kita kena tunjuk main nama bapak ni bully sebab kenapa kita nak main nama bapak orang. And salah satu cara untuk atasi, orang kata kena buat kempen bebas bully, something like that. And Ilya rasa kempen tu berkesan ke untuk para pelajar atau kurang berkesan? Dia berkesan, dia cuma kena betulkan tahap relevan dia je. Dia makin hari, mungkin dulu bully tu kita nampak skop dia kecil kan. Sekarang kita kena tingkatkan lagi skop bully tu. Macam tu. Lepas tu kempen tu pun kita boleh pelbagaikan. Kita panggil base dia kempen, tapi pelbagaikan cara nak tunjuk kepada pelajar macam mana bully yang sebenar, apa bully dia, apa yang kita boleh buat untuk bantu orang, macam mana kita nak bantu kawan kita. Okay, cakap pasal, tadi kita ada cakap pasal ibu bapa kan. Ibu bapa hantar anak ke tahfiz tu semua tu kan. So, kebanyakan juga, diorang ni macam dipaksa untuk ke tahfiz tu sebenarnya. Okay, dipaksa oleh ibu bapa tu sendiri. Adakah benda tu dia macam salah satu penyebab juga budak kanak-kanak kat tahfiz ni yang jadi pembuli tu? Sebab parent diorang pun, budak dia, anak-anak dia tak nak dengar cakap, dia hantar pergi tahfiz. Tak ke parent tu sendiri yang bully anak dia, dan anak dia tu dia jadi pembuli tu sebab parent dia sendiri? Boleh jadi sebab macam dia tak nak kan. Lepas tu mak ayah dia paksa, dia pergi sekolah, dia nak memberontak, dia buat macam tu. So, dia nak keluar cepat daripada sekolah tu kan. Itu satulah. Lepas tu pun dia nak lepaskan kemarahan dia. Takkan dia nak lepaskan kat mak ayah dia kan. So dia lepaskan dekat budak lagi lemah daripada dia. Sebab dekat sekolah saya dulu pun, sekolah asrama kan, sekolah asrama, diorang pun kebanyakannya memang dipaksa oleh parent tu sendiri kan untuk ke sekolah. Sebab diorang pun tak nak pergi asrama. Diorang nak duduk rumah, boleh main game, boleh buat apa diorang nak, boleh pergi keluar main suka hati kan. Siapa yang dah form atas, form 4, form 5 dah boleh bawa motor, bawa kereta. Tapi bila diorang kena pergi asrama ni, diorang kena duduk kat situ, boleh balik pun seminggu sekali. Kat tu pun kalau boleh balik. Kalau kita tahfiz berapa kali boleh balik? Hafiz dia ada cuti dia. Macam kawan saya, setahun tu cuti dua ke 3 kali je. Contoh macam cuti raya dan cuti akhir tahun tak silap. And then kalau cuti-cuti lain tu, contoh macam cuti sakit, dia orang memang jarang balik. Dia orang akan duduk kat sana. Saya rasa juga antara salah satu sebab lah dia orang diamkan diri. Tak ada siapa nak bagi tahu. Dan lagi satu, dia jadi macam tradisi lah. Jadi turun temurun. And kalau bully ni, ada juga bully lain, contohnya macam cyberbully kan. Betul lah. Cyberbully. Dari segi cyberbully ni, saya tengok, saya ada search dekat rank untuk cyberbully. And rank untuk cyberbully dekat Asia. And Malaysia antara tertinggi. Tertinggi. Sebab saya tengok, kalau ada video, contohnya kat TikTok lah kan, ada video contoh macam video mengaibkan sikit je, kalau komen tu memang penuh. Dia rasa benda tu masih boleh dibendung ke? Atau kita dah tak boleh buat apa-apa dah pasal benda tu kat Malaysia ni? Dia dibendung tu boleh, tapi susah lah. Sebab makin hari dia makin teruk kan. Sebab diorang anggap benda tu normal je sekarang ni. Benda yang diorang anggap gurauan dekat TikTok, dekat mana-mana video tu, diorang anggap benda tu normal. Kita cuma boleh naikkan awareness je lah. Selebihnya bergantung kepada orang tu, dia nak ikut atau tak nak ikut. Macam tu je. Cyberbully tu padahal lama dah wujud daripada zaman sekolah. Budak sekolah pun cyber juga bully diorang kawan-kawan. Dan cyberbully pun kalau ikutkan tu, pelajar yang duduk asrama ni, kalau ikut diorang ni lagi selamat lah kan daripada cyberbully. Sebab diorang duduk di asrama tak pegang phone. Kalau yang tak pegang phone, yelah. Tapi kalau yang pegang phone sama teruk jugalah. Tapi itulah, sebab kita dengar sekarang ni yang cyberbully tu kebanyakannya bukan daripada peringkat atas, tapi daripada peringkat kanak-kanak sendiri. Betul tu. Kanak-kanak sebab yang sekolah rendah pun dah start cyberbully. Punca dia sebab tak ada pengawasan lah. Sebab macam diorang dapat gadget terlampau muda kan. Diorang terdedah kepada media sosial terlampau muda. Jadi benda tu dekat hujung jari diorang je. So, okay. Kita ada dengar-dengar juga hari tu kan, KPM keluarkan untuk diorang buat kempen cakap yang kami benci bully. And then dekat radio pun banyak pasal lagu bully. Lagu bully kat radio. And then
adakah benda tu salah satu kempen yang berjaya ataupun setakat diorang tak ni je, bagi je dengar, bagi je buat kempen-kempen tu tapi tak bagi efek pun kat budak-budak ni, kat pelajar-pelajar semua tu. Dia kempen yang begitu sajalah. Nak kata berjaya tu tak adalah. Sebab lepas benda tu pun bully masih berlaku juga kan. Macam tu lah. Sebab mungkin diorang tak tengok lebih into kepada masalah dia. Macam kita boleh je lawankan setiap hari kita benci bully kan. Tapi at the same time kita boleh buat benda tu. Diorang tak tengok kepada punca yang lebih mendalam. Kenapa budak ni membuli? Kenapa dia ni? Dia tak tengok kepada benda tu. Dia tak betulkan sistem tu daripada awal. Tapi dia nak betulkan kat hujung-hujung je. So benda tu macam tak bagi efek pula sebenarnya. So kalau dari segi lihat sendiri kan, kita dah bincang pasal bully kat sekolah. Kita dah bincang pasal bully di cyber, di social media. And then daripada Ilyas sendiri, apa peranan ibu bapa, guru-guru dan juga kawan-kawan ni sebenarnya yang boleh bantu untuk kita kurangkan, kalau boleh tu nak hentikan tu susah lah kan, nak hentikan sebab tu tradisi yang sangat-sangat susah untuk dihentikan. Jadi macam mana kita nak betul-betul kurangkan isu bully kat Malaysia ni supaya kita boleh turunkan ranking lah, sebab ranking kat Malaysia ni sangat tinggi kalau isu bully ni kan, sampai negara-negara lain pun boleh tengok kes Zara Karina itu pun sampai viral di negara lain kan. Sebab teruk kan. Sebab teruk sangat sampai jadi kes bunuh semua. So apa cadangan yang parents, cikgu dan kawan-kawan, peranan diorang untuk diorang buat untuk betul-betul hentikan kes bully ni. Kalau macam ibu bapa tadi, salah satu kita dah cakap lah awal-awal kan, peka dengan tahap perkembangan anak-anak. Sebab tu pentingnya mak bapak ni tengok anak diorang setiap hari. Kalau macam mak bapak yang hantar anak ke asrama macam yang itu sebab tu dia ada dia punya penjaga dekat asrama dia tu. Itulah tugas warden dekat asrama, untuk dia tengok perkembangan budak. Faham je part dia macam warden tak boleh nak tengok semua pelajar kan. Tapi dia boleh tengok pelajar yang prone kepada bully. Dia boleh tengok pelajar ni macam lemah sikit. Dia boleh je lebihkan dia punya pandangan dia dekat budak ni. Dia boleh jaga lebih sikit macam tu lah. Itu kalau daripada segi ibu bapa lah macam mana pun. Dan dia kena ibu bapa pertama sekali dia kena ambil berat tentang apa yang anak cakap. Macam tu. Mungkin budak tu cakap benda tu sikit je kan. Kadang-kadang ada mak bapak ni dia remehkan benda tu. Dia cakap, alah benda tu biasa je. Biasalah kawan dengan kawan ke. Biasalah cikgu buat macam tu ke apa kan. Tapi kalau betul-betul patutnya dia kena ambil berat lah apa anak cakap. Mungkin certain orang akan cakap, lembik lah mak bapak zaman ni. Kena sikit je tu kan. Tapi sebab dia nak tinggikan awareness tu. Dia nak jaga dengan lebih betul anak dia kan. Itu satulah. Lepas tu kalau daripada segi kawan-kawan, kita tahu kawan kita macam mana. Sentiasalah bantu. Kalau kawan tu tak berani nak buat report, dia kena tolong kawan tu untuk buat report atau macam-macam lah. Ataupun dia bagi support dekat kawan tu. Yang penting bukan tolong bully jugalah apa-apa kan. Kalau community yang tu back kepada community kita ni terlampau biasa dengan bully sebenarnya. Anggap ni tradisi. Ya betul tu. Diorang anggap benda tu tradisi. Diorang sendiri pun membuli kadang-kadang. So untuk community ni banyak yang kita kena ubah sebenarnya. So yang penting kita kena naikkan awareness lagi sahajalah. Dan sentiasa tunjukkan mana yang betul, mana yang salah. Dan last sekali. Okay, kita dah cakap pasal real situation. So daripada dalam segi sekarang pelajar-pelajar yang sekolah rendah, sekolah menengah kebanyakan semua main game. Okay. So daripada situ pun ada game yang ke arah keganasan. Betul. Okay, contoh macam hari tu ada isu yang diorang cakap diorang nak stopkan satu game ni. Boleh sebut kan? Boleh lah game kan. Okay, diorang nak stopkan game Roblox tu kan. Sebab yang tu ada unsur-unsur keganasan. So dapat Ilyas sendiri kan, game ni dia memberi kesan yang besar ke dekat pelajar-pelajar ke dekat orang-orang yang main game dari segi bully tu lah. Isu Roblox ni isu yang berat sebenarnya. Sebab bukan budak je yang main. Itulah. Sebenarnya orang yang besar pun main juga. Sebab ramai yang cakap Roblox ni tak buat apa, tak bagi kesan apa pun kan. Ya, tapi betul. Daripada segi parents ni pun, parents ada cerita dekat Facebook. Hari tu pun saya ada baca parents cerita dekat situ. Anak dia, bila dia stopkan anak dia main Roblox, anak dia jadi kemurungan. And then marah-marah, bentak-bentak semua kan. Tapi bila bagi main, okay, happy-happy semua. Itu sebab anak dia ada addiction sebenarnya dekat game tu. Itulah. Ya, sebab dia tak ada pengawasan tanpa had tu je. Dia kalau kita kawal anak kita tu,
main satu hari 1 jam. Macam contoh adik saudara saya kecil kan. So parents dia bagi main phone weekend sahaja. So, budak tu okey je lah. Dia tak adalah jadi macam tu. Kita tak punca dia back kepada mak ayah jugalah sebab terlampau memberi kepada anak-anak. Lepas tu game pun dia bagi efek juga kat game tu. Sebenarnya game tu ada efek dia sendiri. Tapi kita tak boleh nak 100% salahkan game tu. Sebab at the end of the day, game tu game yang kita pilih. Game yang mak ayah dia pun tak check lah apa anak dia main ke apa benda halang semua tu. Ya betul tu. Sebab tu penting hubungan mak ayah ni sebenarnya. Dia boleh je tanya main apa tadi semua benda. Dia kena check jugalah. So daripada situ, adakah game-game ni dia mempengaruhi lah maksudnya? Sedikit. Dia tak boleh nak deny benda tu ada je sebenarnya. It depends dekat game yang dia main lah. Contoh kalau main tembak-tembak ke pukul-pukul kan. Sebab apa yang budak tengok, dia akan mimik balik benda tu. Macam tu. Macam hari tu lah kan ada kes yang budak budak sekolah yang bertikam girlfriend dia sebab tu kan. Itu pun sebab dia orang kata sebab game juga. Dia macam dia terpengaruh dan dia melakonkan benda tu di sekolah. Sebab benda tu memang betul lah sebab budak ni dalam fasa yang membesar. Dia akan tengok dan dia akan copy balik benda tu. Sebab kita bukan cakap kosong lah. Maksud benda tu memang ada kajian yang macam tu juga. Ada eksperimen dia pernah buat. Dia tengok orang ni dia pukul patung kan. So next apa dia buat dekat patung tu, dia pukul balik patung tu. So maksudnya apa yang budak ni tengok masa membesar, dia akan buat balik benda tu. So maksudnya depends dekat game apa dia main. So kalau dia main pukul-pukul dan Roblox tu nanti dia buat juga Okay lah kan. Tapi okay, kita berbalik pada satu lagi which is adakah pembuli ni dia dicerminkan oleh ibu bapa dia sendiri? Kita boleh kata bergantung kepada pelajar itu juga. Ada yang mungkin membesar dalam environment keganasan. So dia pergi sekolah, dia rasa benda tu normal dan dia buat balik dekat orang di sekeliling dia. Tapi ada yang tak juga. Ada yang terlampau spoil pun membuli juga. So dekat situ kita boleh kata family mencerminkan sebenarnya didikan dia betul lah tu. Didikan daripada segi family mencerminkan bagaimana budak tu membesar. Tapi kita boleh kata benda tu masa kecil lah. Kalau makin membesar dia membuli, tu dah pada dia sendirilah. Kepuasan diri dia untuk dia bully maksudnya. Okay, Ilyas sebagai seorang kaunselor, apakah mesej atau nasihat untuk pelajar-pelajar di luar sana tentang bully? Kepada yang dibuli tu lah kan, kena sentiasa berani untuk speak up. Macam tajuk hari ni lah, berani bersuara kan. Kena sentiasa berani untuk speak up lah sebab pelajar yang dibuli ni sentiasa akan ada support daripada orang-orang sekeliling dia. Mungkin bukan sekeliling terdekat tapi sekeliling yang jauh mungkin. Dan juga kena sentiasa mencari saluran yang betul. Mungkin susah untuk cari saluran yang betul untuk menyuarakan, tapi saluran tu wujud. Dia boleh pergi kepada orang-orang dewasa di sekeliling ataupun mungkin di peringkat universiti, orang-orang yang berjawatan besar lah. Tapi contoh kaunselor, dan tolong cari kaunselor di sekeliling anda jugalah maksudnya. Sebab kaunselor itu kepakaran dia. Kepakaran untuk membantu pelajar-pelajar ni semua. Memang tugas dia. Ya betul tu. Okay, saya rasa itu saja podcast kita pada hari ini. Pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada Ilya sebab sudi bagi nasihat yang bermakna. Okay, itu dia. So kita akhiri kita punya podcast hari ni. So apa-apa nanti kita boleh sambung lagi kot. Kita boleh kupas lagi isu-isu lain lepas ni kan. So terima kasih Ilya untuk perkongsian hari ni. Sama-sama. Okay, so terima kasih semua yang menonton. Dan kita berjumpa lagi di next episode. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani. Jadi hari ni saya akan menembubal cikgu mengenai isu buli lah. Jadi boleh tuan perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Syahrum binti Awang, mengajar di SK Federal Melaka Selatan. Jadi sebagai seorang kaunselor, apa bentuk buli yang pernah puan lihat sepanjang puan pernah bertugas sebagai kaunselor lah? Baik, selama saya bertugas, ketiga-tiga bentuk buli memang saya pernah nampak dan pernah handle lah. Yang pertamanya buli fizikal pun pernah berlaku, banyak juga kes.
Ada beberapa buli bukan fizikal, buli lisan, dan ada juga kes buli cyber. Ketiga-tiga kes ada. Jadi apa punca utama yang menyebabkan buli itu berlaku? Dalam kes yang pernah saya handle, buli yang berlaku ni kebanyakannya kalau dalam kalangan budak sekolah rendah adalah perasaan rasa tak puas hati pada pihak satu lagi. Dia bukanlah buli kerana kawan tu lemah ataupun mudah mungkin lemah dari segi fizikal ataupun tak melawan kan, tapi lebih kepada rasa tak puas hati, dendam. Jadi dia bertindak macam tu lah. Pada pandangan puan jugalah kan, bagaimana buli ni memberi kesan kepada emosi dan kehidupan seseorang? Kalau bagi pihak mangsa buli, memang buli ni memang sedikit banyak akan mempengaruhi. Kalau setakat di sekolah yang cikgu-cikgu dapat kena pasti, dia akan pasif dan kuranglah nak berkawan dengan kawan yang mangsa, yang pemangsa ya, yang pembuli lah kan, yang pembuli. Dan selalunya dia akan mewujud kumpulan-kumpulan kecil. Dan selalunya kumpulan masa buli ni dia akan cari yang sama karakter macam kumpulan dia pula. Macam tu. Dan emosi tak banyak sangat sebabnya kalangan budak-budak berlaku hari ni, esok mungkin orang dah boleh lupa dah. Kan tak banyak, tak mendalam sangat. Cumanya disebabkan perkara tu tak berulang. Apabila kita dah ambil tindakan, dia tak berulang, jadi dia kesan tu tak teruk sangat lah. Sekejap saja, betul budak-budak dia berkawan balik, okey lah kan, macam tu lah. Jadi apa langkah yang patut diambil untuk hentikan buli ni? Langkah yang dia ambil untuk hentikan buli ni banyak. Dia kena tengok kepada tahap kes buli itulah. Kalau peringkat sekolah rendah ni, macam saya kata tadi, kes buli tu dapat dia kena pasti pada peringkat awal. Dia tak teruk sangat. Jadi selalunya kita akan buat tim untuk support. Kalau tim kita nampak mangsa buli tu macam dia tak ada sangat tekanan emosi, just dia susah nak masuk berkawan saja, kita akan wujudkan tim untuk support dia lah. Kan macam kita ada pembimbing rakan sebaya yang memang dah dilatih macam mana nak guide, nak bantu masa-masa buli ni yang rasa dia susah nak masuk berkawan. Jadi dia orang ni memang ada peranan dia. Jadi tim ni lah sebenarnya support. Jadi hingga dia boleh rasa dia boleh bangkit semula, dia boleh diterima oleh kawan-kawan. Jadi dia dah tak kenal diri dan dia berani hadapi. Maksudnya datang pembuli lain pun dia dah boleh tahu dah macam mana dia nak hindari benda tu. Dia pentingnya kena ada tim support ni daripada kalangan PRS yang kita memang bimbing kan, dan kita latih. Macam itulah. Itu sahaja. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari saya Nuria Adrina yang akan menemui buasa pada hari ini. Sir boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Anwar Abdul Malik. Saya sebagai fellow universiti dan juga salah seorang tenaga pengajar untuk teknologi media di SMTC ini. Pada hari ini saya akan menemui Sir tentang buli. Jadi soalan pertama, apakah bentuk buli yang pernah Sir lihat atau alami? Saya rasa kalau di zaman generasi saya lah, buli yang saya saksikan tu lebih bersifat kita usik-musik supaya kita kehidupan di asrama kan. Jadi salah satunya kesan kita lagi akrab dan bonding tu lagi erat sebab buli kita bukan ketika itulah, buli bukan bersifat satu benda yang kita nak menyeksa orang, sakitkan orang. Dia cuma macam jok-jok, lawak-lawak, usik-usik yang menguatkan lagi macam hubungan kita sebagai adik-beradik dalam asrama. Tetapi berbeza saya tengok pada era hari ini, pada masa sekarang, buli tu agak kita tengok sadis lah, kita agak menakutkan dan memang kita perlukan satu kajian yang menyeluruh sebelum kita ambil satu-satu pendekatan untuk kita cegah ataupun tangani isu buli ni. Soalan yang seterusnya, apakah punca utama yang serasa yang menyebabkan buli ni berlaku dan semakin berleluasa? Faktor berlaku buli ni, kalau pendapat saya, ibu bapa tu bermula di rumah. Saya rasa ibu bapa perlu kenal dulu anak-anak dia dan tidak mengandaikan bahawa semuanya indah. Kita kena tengok juga sudut-sudut yang masalah-masalah remaja. Contoh kita ada anak remaja contoh kan, kita kena faham masalah remaja secara keseluruhan dan kita
analisiskan benda tu pada anak kita. Dan kalau kawalan tu daripada fasa ibu bapa, saya rasa pendidikan tu bermula di rumah, norma dan nilai yang dia pegang tu kan. Jadi banyaklah pendekatan yang perlu kita ambil untuk tangani buli ni. Baik, soalan selanjutnya, saya rasa bagaimana buli ni boleh beri kesan pada emosi dan kehidupan seharian? Ada teknik-teknik buli, kejadian buli yang beri kesan sehingga orang termati dia, benda tu tak boleh keluar kan. Begitu dahsyatnya teknik buli, dan kesan dia pun pelbagai. Dan pada kesan pada emosi tu adalah yang paling ketara lah. Kita tengok kalau seorang individu yang tiap-tiap hari dia pergi sekolah kena buli, pergi balik asrama kena buli, satu hari dia mesti akan meletup dan rasa nak marah, dan tindakan macam tu yang kita tak boleh jangka sebab dia split second je kan. Dia peribadinya, topik ni sangat luas. Dia memang memerlukan satu rangka kerja, satu pendekatan yang holistik dan semua peringkat, rumah, institusi pendidikan, dan di mana saja kawasan yang anak-anak tu berada kan. Okey, kata dia suka bermain sana, kawasan-kawasan tu semua kita sebagai parent, pengawalan daripada situ dulu. Kita observe, kita tengok dulu tingkah laku sebenar anak kita sebelum kita nak menyalahkan pihak sana, pihak sini, dan sehingga kita terlupa untuk cari punca sebenar, asas kepada masalah buli ni. Menjawab soalan Nurin, kesan dia, impact dia jangka pendek, jangka panjang. Dan kalau pengalaman saya sendiri semasa berada di college, ada juga yang kumpulan-kumpulan senior-senior yang melakukan buli bentuk fizikal, menyakitkan. Padahal dalam ketika berada di institusi pendidikan, seorang tu sebenarnya tak boleh sentuh pelajar lain. Contohnya kan, mereka bergurau pun mesti ada batasan semua. Tetapi macam yang saya cakap lah, terlalu banyak faktornya yang kita perlu tengok. Sekarang kita dah berada di soalan terakhir. Jadi sir, apakah langkah yang patut diambil untuk kita hentikan atau mencegah buli ni? Kalau kita nak cari satu kaedah bagaimana nak hentikan, so kita boleh bermula daripada sekarang. Kita kaji dan kita selidik, kita fahami dimensi perbuatan buli, sikap buli ni, dari mana asal-usul dia, dan daripada situ kita boleh ambil satu pendekatan yang berkesan. Kita boleh tengok juga bagaimana negara-negara maju dia laksanakan pendekatan atau program sama ada di sekolah ataupun di universiti untuk mengelakkan perkara berkaitan buli ni. Ya, sir, terima kasih atas memberi jam pencerahan tentang buli. Terima kasih juga kerana sudi menerima temu kami. Okay. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Puan. Saya Alia ingin interview beberapa soalan dekat Puan berdasarkan topik isu buli yang akan menular ini. Okay, boleh Puan perkenalkan diri dahulu? Assalamualaikum, nama saya Fatin dari Melaka Selatan. Baik, terima kasih. Pada pendapat Puan, apakah bentuk buli yang pernah Puan alami ataupun yang Puan lihat dalam masa sekarang ini? Kebanyakannya sekarang ni buli percakapan. Yang paling senang tu selalunya buli sebut nama ayah, nama mak, nama nenek kan, yang ada dirasa pelik sikit perkataan tu dia tak boleh dengar. Tu yang jadi isunya guys. Kerana punca dia mula dengan nama lah. Itu salah satu sebab utama yang menyebabkan buli. Ada juga punca yang lain yang sebabkan buli juga berlaku. Punca dia tak puas hati lah. Mungkin ada perkataan yang kita sebut yang menyakitkan hati, dia mula nak membalas balik tu. Bagaimana Puan rasa buli ini memberikan kesan pada emosi atau kehidupan seharian orang tersebut? Dari segi emosi, mungkin seseorang tu dia akan sentiasa teringat. Dia tak boleh lupa, dia sentiasa ingat apa yang orang cakap dekat dia. Selalu lisan lah, buli lisan. Kalau buli fizikal tu menyebabkan kesan-kesan dekat tubuh badan tu pun mungkin boleh jadi penyakit yang berpanjangan lah. So, maksudnya buli ni dia akan kekal berterusan macam mana? Pada pandangan Puan, apakah langkah yang boleh diambil untuk cegah buli ini daripada terus berleluasa? Kita sentiasa kena
nasihat lah, menasihati, sentiasa ingatkan anak-anak supaya perkataan yang digunakan tu elok lah, berakhlak. Dari segi moral tu memang kena banyak sikit lah sekarang. Ya. Baik Puan, terima kasih atas interview hari ini. Assalamualaikum, saya Nur Anissa. Hari ini saya nak interview awak mengenai buli. Sebelum saya tanyakan soalan, boleh awak perkenalkan diri sendiri? Nama saya Nur Zulaika binti Muhammad Firdaus. Saya nak tanya, apa bentuk buli yang awak pernah lihat ataupun yang pernah awak rasai sendiri? Saya tak pernah lagi alami pembulian, tapi saya pernah melihat pembulian tersebut. Okey, apa jenis pembulian yang awak pernah lihat? Sama ada buli fizikal ke, buli mental ke, yang mana satu? Macam awak cakap lah, pembulian daripada segi fizikal ni memang banyak lah berlaku kat zaman sekarang ni kan. Saya faham sebab sekarang ni mereka lebih banyak membuli disebabkan rupa parah seseorang, bentuk badan seseorang. Okey, awak rasa apa punca utama yang menyebabkan pembulian ini berlaku? Saya rasa antara punca yang menyebabkan pembulian ini berlaku adalah kurang didikan tentang empati, di mana mereka tidak memahami perasaan orang lain. Mereka rasa apa yang diorang buat ni betul lah, tapi sebenarnya benda tu menyakitkan hati. Okey, saya faham sebab selalunya kalau kurang pendidikan, kurang didikan daripada ibu bapa, kurang didikan agama, mereka takkan faham perkara ini adalah salah. Saya sedia maklum awak tak pernah kena buli, tapi kalau awak letakkan diri awak sebagai seorang yang pernah dibuli, awak rasa buli ni memberi kesan tak kepada emosi dan kehidupan seharian awak? Saya yakin memang akan memberikan kesan pada diri saya jika saya dibuli, di mana saya akan mengalami tekanan emosi yang saya rasa sedih, saya rasa saya tak nak jumpa dengan orang lain, saya nak kurung diri saya. Okey, disebabkan benda yang awak cakap awak akan kurung diri, itu semua menunjukkan tanda-tanda depresi lah kan. Hal yang terakhir, apa langkah yang patut diambil untuk hentikan ataupun cegah buli ni daripada berlaku? Adakah awak akan bersuara ataupun awak akan berjumpa dengan kaunselor? Saya rasa antara langkah yang boleh diambil adalah kempen kesedaran secara berkala. Okey, maksudnya awak nak orang lain pun kena ada diorang punya inisiatif sendiri. Okey, contohnya kempen ni mungkin cikgu-cikgu ataupun organisasi-organisasi luar. Okey, saya faham. Itu saja daripada saya. Terima kasih Zulaika.